Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali semula kita di channel turbo.com. Okay, so pada kali ni gang, kali ni kereta ni memang dah buat dengan Abang Turbo sebelum ni. Preview dia dah dapat dah sebelum ni dengan apa, setup sebelum ni 300 horsepower. Tapi ada benda-benda kecil sikit. Owner pun ada bajet lebih. Dia pun kata nak up spec bos. Dia bagi tahu Abang Turbo dia nak up spec. Okay, so dia kata dia nak up spec. Abang Turbo dia nak up spec. Ada leaking je, ada bocor dekat banana ke apa. Lepas tu dia pun nak tukar turbo lain. Jadi Abang Turbo saja pakai G25 550. Dia kata kecil bang. Sebab sebelum ni ni dia pakai turbo ni kan. Turbo ni housing depan GT35, belakang dia kacuk T04 apa tak tahu. Tapi tapak dia T3 lah. Tapi dia boost masuk dia tak agresif. Dia masuk tak agresif. Jadi Abang Turbo kata pakai turbo kecil. Kecil jangan sebarang kecil, tapi dia padu. Okey. So kalau kita compare main-main tengok. Kalau kita compare dekat sini kan, nampak? Mana besar? Tu turbo kena check balik lah. Ada leaking sikit Okey. Tengok. Turbo ni lagi besar kan? Turbo ni lagi besar. Tapi kita tengok hasil dia. Kita tengok hasil dia sebab apa? Sebabnya kita tengok sendirilah. Abang Turbo start engine, lepas tu tengok macam mana dia punya respon. Horsepower kita target 300 lebih ke 400 lebih. Sebab sebelum ni 1.7 bar, 1.7 dia dah dapat apa? Dia dah dapat 302 horsepower kan. Bila dah dapat 302, takkan kita nak pakai turbo kecil, nak turunkan boost, nak turunkan horsepower. Jadi dia nak lebih lagi. Kita pakai G25. Okay. So boleh dengar engine, kita start boleh dengar, tengok dia punya respon. Sekarang ni turbo pun tak habis pusing lagi. Dia pusing tu siapa ke ACC. Dia pusing siapa ke ACC. Yang ni besar tapi malah. Ni besar tapi malah. Makan banyak tapi balah. Dia gitu. Okay. So bezalah teknologi. Dia bila beralih makin tahun, bila dah ada teknologi ni dia buat apa? Mana benda kecil tapi boleh pump besar. Bermaksud kita jangan tengok kecil kan, tak okey. Maknanya mahal bagus. Tak macam tu. Jadi teknologi untuk turbo ni dia mahal, kecil tapi high flow. Itu yang G25. Dan mungkin 2-3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi ke, turbo akan ada lagi yang teknologi lebih padu lagi. Okey. So tanpa membuang masa, yang tengok video ni, yang tengok video ni, yang belum lagi like, share, komen, dan jangan lupa subscribe turbo.com. Okey. Jom kita tengok sesi dyno tuning.
Alhamdulillah dah selesai. Okay, dah selesai. So selepas selesai, kita tengok test engine ni boleh pergi berapa. So Alhamdulillah engine ni dia boleh pergi dalam 400 lebih 400 lebih. Boost 1 point tadi, boost 1.7 lebih 1.7 lebih. Kita tengok dia punya berapa. Fuel duty dah 90 lebih Jadi kita stop dulu. Okay. Lepas tu kita pun buatlah boost limit. Okay, abang tu buat boost limit. Lepas tu rev limit daripada 7008 tadi kita tutup 7000. Ni untuk safety. Ni yang bagusnya ECU standalone. Tak kira lah link ke, Mac ECU ke, Haltech ke. Jadi benda ni kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust untuk safety. Jadi boost tadi boost 1.7 lebih. Jadi abang tu buat ni untuk yang high boost yang paling kuat kan, abang Turbo akan kecilkan. Kita akan kecilkan lagi. Kita tak bagi habis lah. Okay. Abang Turbo akan kecilkan lagi. Sebab kereta dah power nak pergi mana, memang makan drive shaft lah jawab dia. Memang akan makan drive shaft. Tak makan drive shaft, dia makan duit. Jadi kita turunlah duty. Okay, so ni abang Turbo akan save map untuk 400 horsepower. Jom kita tengok apa beza turbo dia. Okay, so dah habis dah tadi Dah habis dah sesi dyno tuning. Kita dapat tadi boost 1.7. Yang sebelum ni turbo ni dapat 302. Lepas tu yang turbo yang G25 tadi boost 1.7 bar dapat 419. 419 horsepower. Mana nak pergi kereta ni engine 1.6. Makna bukannya engine Evo, bukannya engine GSR ke. Engine ni cuma fully rebuilt by turbo.com. Jadi siapa-siapa yang nak buat kereta ni boleh datang jumpa abang Turbo. Pasal kos yang ni standby 3 10, 20, 30 ribu. Tapi kalau nak management yang lebih padu macam ni, dia akan jadi lebih. Bergantung kepada setup. Dia bergantung kepada setup barang ke. Jadi kalau kata barang-barang yang okey tu memang padu lah. Padu. Okey. Jadi kita tengok tu demo kena barang. Kalau demo tak kena barang, susah lah. Okey. So tu saja yang nak cari, yang nak bawa on turbo, ingat turbo. Tengok je turbo, ingat turbo.com. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu. Alhamdulillah. Okey. Yang sebelum ni turbo yang besar, gedabak besar ER70 yang dia pakai tu, ni power band dia. Okey. Boost 1 bar. Boost 1 bar 302. Ni bukan boost 1 bar. Sebelum ni 1.7 bar. 1.7 bar 302 horsepower 335. Okey. Lepas tu kita buat turbo yang baru ni, yang color merah ni boost 1 bar juga sama. Tapi dia punya beza horsepower banyak. Nampak ni banyak. Daripada 302 pergi 321. 353. Lepas tu boost 1.7 bar tadi tengok ni. Hijau dengan purple. Memang beza. Daripada berapa? 302 dia pergi 419 geng. Padu gila kan. 335 459 geng.